Hi you all, welcome to my vlog. Okay, aku daripada stesen bas. Ni harga tiket lah RM49 aku beli dekat Red Bus. Okay, ni aku dalam bas. Okay, ni situation kawan aku daripada KL ke Kuala Terengganu. Okay, ni waktu ni aku dah sampai dah. Kalau nak sampai ke MBKT lah cerita dia ni. Lepas tu waktu aku sampai aku pergi tandas dulu. And yang ni waktu aku duduk kat surau. Lepas aku pergi tandas, aku duduk kat surau. Aku solat, apa semua. Okay, ni waktu aku agak seram ni kat sini. Aku lepas surau kan. And kita alone. Sebab surau dia dekat tingkat 2, faham tak? So korang kena panjat lah cerita dia ni. Waktu ni aku tengah tunggu kawan aku lah kan. Daripada yang tadi tu, daripada KL ke Kuala Terengganu tu. Tengoklah diorang ambil aku pukul berapa. Tapi nasib lah selamat sampai. Lepas tu kami pergi singgah kedai gunting rambut. Yelah awal-awal tak nak gunting rambut kan. Macam ni lah. Ni kawan aku gunting rambut. Lepas tu kita orang pergi makan. Waktu ni aku tak tangkap gambar makan lah. Aku terlupa sebab maybe waktu ni sebab dah semua kelaparan. So aku boleh bagi tahu harga dia RM22 lah. Yang tu aku seorang lah. Lepas tu kami pergi ke homestay Adam 7. Kami ambil homestay ni sebab satu bilik RM70 sahaja. Ni lah. Ni sebab kami booking 2. So ni nombor kontak yang korang boleh kontak lah. Aku buka flash lantak aku lah. Assalamualaikum. Tengok. Wish. Wih, nice tu. Wih, siap ada tempat ni. Luar. Wih, ada tempat masak siap. Wih, ada ni ada sini. Boleh lah. Tu lah. Okay, kita buka sebelah. Kau tengoklah dia. Macam mencari harta karunnya. Yang ni bilik yang kedua pula. Sebab kami nak tengoklah suasana dia macam mana apa semua. So amat berbaloi lah kalau yang macam nak jimat-jimat tu. Tapi apa yang aku boleh cakap kat korang, korang kena booking awal. Kenapa aku cakap kena booking awal? Sebab kalau homestay ni yang harga murah-murah ni memang cepat habis. Tambah-tambah waktu ni aku konvo lah kan. Orang kata time-time konvo lah kan. Memang cepat habis lah. Ni pun kita booking awal lah. Kalau boleh. Aku rasa lah dalam waktu ni aku booking dalam bulan 5-6 macam tu lah. Bayangkan berapa bulan kita booking memang paling awal lah. Kalau lambat memang habis. Macam tu. Assalamualaikum. Sama je. Uish, ada TV gila. Tadi ada TV belah mana? Ada. Nice. Okay. Ni pula pembelanjaan untuk aku lah untuk hari ni. Thanks for watching you guys. And waiting for next video lah. Bye bye.